Hari tu dia naik. Lepas tu dia turun. Harga emas telah menjunam hari ini 28 Oktober 2025. Dalam akaun Gap semasa saya tengah buat video ni ialah RM587 per gram. Jatuh RM60 daripada paras harga tertinggi RM647 yang dicapai pada 17 Oktober lalu. Turun lebih daripada 9%. So ramai yang panik bila tengok carta harga emas ni jatuh menjunam. Tapi pelabur yang bijak tahu ini bukan tanda emas lemah. Sebenarnya inilah peluang keemasan. 5 sebab kenapa kejatuhan ni dan ianya hanyalah bersifat sementara. Yang pertamanya ialah fundamental emas kekal kuat. Bank Pusat Dunia terus beli emas tanpa henti. Yang kedua, USD menguat buat sementara waktu. Sebab tu harga emas nampak jatuh. Yang ketiga, inflasi dan hutang global masih tinggi dan hanya emas mampu lindungi nilai. Yang keempat, kitaran pasaran biasa berlaku lepas jatuh harga emas selalunya akan melantun semula. Yang kelima, waktu terbaik untuk akumulasi emas. Buy the dip sebelum harga naik semula. Secara kesimpulan, ini bukan masanya untuk takut. Ini masa untuk tambah gram demi gram. Emas tak pernah hilang nilai, cuma beri peluang untuk kita kumpul lebih banyak bila orang lain panik. Penyimpan emas yang bijak, dia akan sentiasa tersenyum tak kisahlah harga emas tu naik ataupun turun. Bila orang lain takut, orang bijak tambah emas. Jadi jangan tunggu lagi, ambil peluang ni untuk tambahkan simpanan emas anda. Bagi yang belum ada akaun bersama Public Ego lagi, cepat-cepat daftar, mulakan simpanan emas anda hari ini. Boleh klik link di profil untuk mendaftar secara percuma. I'll see you in my next video. Bye!